Pernah tak anda terfikir macam mana kalau hanya dengan mengubah beberapa minit pertama setiap pagi, hubungan anda dengan pasangan boleh jadi lebih erat? Jom kita tengok caranya. Bunyinya macam biasa sangat kan? Inilah realiti pagi untuk ramai orang. Tapi, dalam kesibukan kita layan dunia digital ni, kita kadang-kadang lupa nak berhubung dengan orang yang paling dekat dengan kita. Tanpa kita sedar, ia sebenarnya membina satu jurang, sikit demi sikit. Inilah persoalan penting yang kita nak rungkai sama-sama. Sumber kajian kita ada mencadangkan satu perubahan yang nampak mudah dalam rutin pagi, tapi percayalah, ia boleh bawa perbezaan yang sangat besar dalam keharmonian rumah tangga. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Semuanya bermula dengan satu pilihan yang kita buat secara sedar untuk memilih pasangan kita dulu sebelum dunia luar mula menjerit minta perhatian kita. Sekarang cuba tengok perbezaan ni. Jelas sangat kan? Sebelah kiri tu pagi biasa kita. Telefon dulu, kelam kabut, senyap dan akhirnya rasa macam terputus hubungan. Sebelah kanan pula, pagi harmoni. Pasangan dulu, bangun dengan lebih tenang dan yang paling penting, rasa terhubung. Dan ayat ni, ia betul-betul merumuskan ritual asas yang pertama. Sebelum cek email, sebelum scroll media sosial, mulakan hari dengan insan di sebelah anda. Ia satu pilihan yang nampak simple, tapi ia menetapkan mood positif untuk sepanjang hari. Okey, lepas kita buat pilihan tu, macam mana kita nak terjemahkannya kepada tindakan? Jom kita tengok cara-cara praktikal untuk kita tunjukkan kasih sayang dan keprihatinan setiap pagi. Nah, sumber kita dah ringkaskan kepada 3 cara yang sangat berkesan. Pertama, sentuhan fizikal, macam pelukan. Kedua, kata-kata penghargaan yang ikhlas. Dan ketiga, kehadiran yang betul-betul hadir, terutamanya masa nak berpisah untuk mulakan hari masing-masing. Kenapa pelukan ni power sangat? Ia bukan sekadar sentuhan tau. Dari sudut sains, ia bantu lepaskan stres dan tingkatkan oksitosin. Itu hormon kasih sayang yang buat kita rasa disayangi. Hasilnya, kita mulakan hari dengan rasa lebih gembira dan terhubung. Best kan? Jadi, poin dia kat sini, jangan pandang remeh interaksi terakhir pada waktu pagi. Elakkan daripada kelam kabut keluar rumah macam tu je. Sebaliknya, ambil beberapa saat untuk satu pelukan, satu ciuman dan ucapan sayang yang ikhlas. Percayalah, maknanya sangat besar. Seterusnya, kita akan lihat macam mana ritual pagi ni boleh membina anda dan pasangan menjadi satu pasukan yang mantap yang bersedia untuk hadapi apa saja cabaran sepanjang hari. Fikirkan pagi anda tu macam satu sesi tim huddle yang pantas. Carta ni tunjukkan 4 elemen penting. Berbual sekejap tentang rancangan hari ni, bagi kata-kata semangat, kongsi gelak tawa sikit dan lakukan khidmat bakti kecil untuk satu sama lain. Apa benda khidmat bakti ni? Ia sebenarnya adalah tindakan-tindakan kecil yang boleh ringankan beban pasangan. Macam yang disenaraikan kat sini, tolong bancuhkan kopi ke, sediakan bekal dia ke. Ia adalah cara mudah untuk tunjukkan yang anda prihatin dan anda menyokong dia. Dan yang paling best, semua ni tak perlukan masa yang lama pun. Menurut sumber kita, hanya 10 minit je untuk sarapan atau minum kopi bersama dah cukup untuk berhubung dan bina pasukan anda. Satu pelaburan masa yang sangat berbaloi kan? Baiklah, sebagai kesimpulan, jom kita rangkumkan semua idea ni menjadi satu rangka tindakan yang simple, yang mudah untuk anda amalkan. Jadi, kalau nak ingat, ada 3 tonggak utama je. Pertama, utamakan hubungan anda. Kedua, tunjukkan kasih sayang secara aktif. Dan ketiga, bekerjalah sebagai satu pasukan setiap pagi. Senang kan? Dan mesej utamanya ialah konsistensi. Bukanlah tentang hadiah mahal atau kejutan besar sekali-sekala, tetapi amalan-amalan kecil yang kita buat setiap hari inilah yang akan membina satu hubungan yang betul-betul kukuh dan berkekalan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Daripada semua yang kita dah bincangkan tadi, pilih satu je ritual kecil dan cuba amalkannya esok pagi. Lihat sendiri perbezaan yang akan anda dan pasangan anda rasai.